Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni kita main corner dengan Jigsaw 250. Sajalah aku nak buat satu konten ni. Aku dah fikir lama orang nak buat konten ni. Konten ni aku just cuba nak prove lah yang kita sebenarnya kalau kita nak enjoy main motor ni, tak semestinya kita nak kena pakai CC sebesar-besar CC kan. Kalau kata kemampuan kita takat 250 ni, 250 ni lah kita enjoy kan. Masalah kata apa, enjoy the little things. So aku tunjuklah kemampuan motor ni untuk nak have fun. Tengok R1 ada, 450 SR ada, CBE 650 ada, ZX6 ada. Komplit lah, daripada sisi kecil sampai sisi besar semua ada. Dan akulah yang terpaling kecil kat sini. So mungkin aku tak banyak cakap sebab motor aku kalau bawa-bawa windshield dia tak ada tau. Windshield aku tu dia punya bracket patah. So bila aku buka windshield ni memang sound rabak sikit lah. Oh, dia ambil gambar. Ya, kita fun-fun ambil gambar. Jom kita try. Dekat corner besar-besar ni nak kena laju lagi lah, nak kena full throttle lah. Tapi bila dekat corner kecil tu, time tu best. Jalan dah basah sikit. Dan untuk hampa punya information, aku masih pakai tayar standard lah. Tayar stok kilang, made in India. So tak boleh nak agresif sangat lah. Best ni lah motor sisi kecil ni. Kita rasa macam laju, tapi dia masih dalam speed yang selamat lah. Best rupanya main corner motor naked lama ni duduk main sport bike lah. Cover kamera. Hey. Pasir, batu. Ya, sorry geng. Okey, dah masuk jalan corner kecil. Bukan, silap. Satu lagi. Sini masih straight lagi. Terbang! Duduk Gen 6 lah dari tadi. Duduk Gen 6 tak payah drop lah. Okey, corner. Kita cuba kejar kelompok hadapan. Depan sekali ZX6. Dia cuba bagi dapat.
best tau naik motor kecil kejar motor besar. Memang best. Kepuasan itu lain lah. Bagi aku main motor ni, kita macam, kita jangan ikut orang sangat. Kita ikut kemampuan kita. Kalau kita beli motor ngam-ngam cukup-cukup dengan kemampuan kita, takut nanti kita mampu beli, kita mampu bayar, tapi kita tak mampu nak enjoy motor tu. Mai dah. Power siap tupai ni. Tadi first round dia paling laju. Best lah ni guna betul ni. Walaupun pakai konvensional punya fork lagi kan, tapi best lah. Dia punya sedap tu secukup rasa. Salah ambil side, lost aku punya speed. Best tau. Guna ramai-ramai ni lagi best daripada guna sorang-sorang. Bro cuba. Bro kat dah silap, sorry. B cuba. Orang lain duk relax, kita nampak gelang kabut. 250 single piston, nak kejar sisi besar. Tak laju pun, 1-2 lebih macam tu je. Tapi kepuasan itu rasa macam bawa laju. Dan motor ni aku pakai tailback. So aku nak lunjuk belakang sikit tu agak susah lah.
Yang ni bahaya. Oh! Sangat boreh pula dah. Rendah sangat boreh dah. Alamak, mischief. Okey. Yang depan ni aku tak boleh ikan lah. Memang dia paling laju. Oh, best ya aku ni. Wow. Woohoo. Aku tak faham lah kalau yang kaki main jalan straight ni. Apa rugi tau. Nikmat main corner ni lain tau. Tu. Oh, kira boleh tahan juga tayar stok Gixxer ni kalau tak hujan. Kalau basah memang jahanam lah. Ambil side luar, masuk dalam. Ambil side, masuk. Oh, full throttle tengok ni geng. Full throttle kan. Syok lah pakai motor ni. Kita boleh pepah sampai maksimum motor tu. Sebab dia, orang kata, dia tak power sangat lah. Dia tak duduk dalam power yang bahaya lah. So boleh layan lah. Okay, cantik ada kereta. Member depan dah slow. Mungkin ada chance. Bagi chance bang kat kita bang. Bang, kita single piston bang. Woo. Woo. Tu, corner dia tu. Tu, takkan tak best lagi. Tu, Gixxer 250 ya bang. Single piston 250. Boleh ha. Janji kita bersyukur lah. The key of happiness. Bersyukur. Oh, puas. Aku rasa saya lagi puas pada naik 450. Sebab 450 tu laju. So tak boleh nak pepah habis tank corner. Yang ni tau, pepah habis tau. Full throttle tau. Corner ni bahaya sikit. Aku dah kata lah. Corner ni patah ni tu. Loh. Aku tak tahu apa duk dengar aku punya suara macam mana. Apa lah anak ni dah syok seorang-seorang. Baik, saya ada corner. Aku dah full throttle dah ni kan. Tak boleh nak lepas lah.
Tapi puas lah. Puas sebab kita mengejar to the fullest. Oh, tak padan dengan tayar petok. Motor dah buat pergi kerja, tayar dah petok. Buat main guna, geli-geli kat lah main guna. Pasir. Oh, terkejut aku. Aku ingat lupa ayak tu besar. Weh, jauh juga kami tinggal. Okay. Okay gengs, kuasa tu saja video untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.